Morning guys, pagi ni aku nak tunjuk sikit kasut member aku baru beli. Aku dah lama tak beli Adidas kan, so aku review kasut member dah. This is Adidas Predator Elite Leather BSR Black, Silver, Red. And ni leather lah, okay? Fusion, they call it the fusion leather lah. Tapi leather haiwan apa? Taurus kot? Ke calf? Calf kot. Tapi dia orang tak, Europe ni tak pakai kangaroo dah. So dia technically lembut lah, bukan 100% fully leather. Dia adalah campuran-campuran calf leather tak silap aku. Tak calf, Taurus. So still okay, tak adalah selembut kangaroo. Tapi mana kau nak dapat Predator modern yang leather sekarang ya. So bukan selalulah keluar macam ni. Colour pun colour yang ramai orang minat wear. Colour hitam kan. Ni ada merah. Ada orang tak suka silver punya tang tu, tapi okey apa je, highlight kat situ kan. Bawah ni ada chrome. Chrome ni memang akan tahkis lah. Ni member aku baru pakai first day. Memang akan tahkis. Nak buat macam mana? Benda pakai kat kaki memang wear and tear lah. Seperti biasa. Tak ada beza in terms of feature dengan Predator 25 yang lain. Kau ada the SL rubber, strike skin dekat sini. Cuma leather saja dekat mostly warna hitam je. Yang ni bukan lah. Yang ni just synthetic material je lah. So korang still lagi boleh dapat kedai kasut ni. Sekarang ni aku tengok hype Predator lidah ni kurang sedikit lah. Tak macam dulu. Dulu letak je habis. Jadi boleh dapat lagi dekat kedai Adidas.